Sebenarnya paling elok, paling sesuai, dia kena letak dekat atas. Okey, dia kena letak kat atas untuk dapat point view dia yang cantik. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada CF Moto 800 MT. Okey, so customer ni datang daripada Kelang, Jalan Kebun. Okey, customer ni hajat dia untuk buat pemasangan spotlight. Okey, so untuk spotlight ni customer beli sendiri dan bawa datang ke saya untuk pemasangan. Okey, so saya ambil upah pasang je lah. Okey, tapi ini yang model ni saya tak pernah pasang lagi sebab dia ada fog lamp ni. Okey, so mana-mana motor yang original kebanyakannya dia dah ada lampu tambahan ni kan. Tak kisahlah motor apa tau, fog lamp dia bukan spotlight. Okey, so dia bukan kerja dia menyuluh, kerja dia macam biasan dia besar. Okey, untuk fog lamp tu kerja dia. Okey, so untuk customer bawa spotlight macam ni. Okey, so spotlight ni terang. Okey, terang memang, cuma dia ni model lama lah. Okey, dia ni dah lama, dari dulu ramai orang pakai lah spotlight model ni. Okey, so dia bawa dengan wiring semua kan. Okey, so bila saya tengok wiring ni semua tak ada masalah. Cuma untuk spotlight ni wiring dia nampak dua saja, positif dan negatif. Okey, untuk pemasangan macam ni saya akan tambah tambah barang saya. Okey, dia tak boleh macam ni. Ini kalau pakai macam ni bermaksud bila kita matikan switch motor, kita dah lock handle, kalau tinggal motor, orang tekan button, spotlight ni boleh hidup. Okey, so saya akan tambahkan barang saya, harness saya. Tak ada tambahan harga untuk customer. Cuma saya bagi tahulah dia punya wiring dia ni kenapa bukan tak boleh pakai, boleh pakai tapi kena tambah. Okey, so pemasangan dengan saya macam saya bagi tahu, mengikut spesifikasi. Kita tak potong wire, tak curi current. So kalau kata masuk nak claim warranty ke apa kan, InsyaAllah tak ada masalah. Sebab apa? Kita tak usik wiring motor asal. Kita tak ada ambil power daripada wiring motor. So dia tak ganggu. Kalau dia short dekat spotlight saja. Kalau dia pasang navigator saja. Okey, so jadi kita tengok selepas siap pemasangan spotlight jenis ni dekat MT800 ni. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat CF Moto 800 MT ni. Okey, so macam ni lah kedudukan dia yang customer nak. Okey, jadi lampu dia bulat. Okey, untuk spotlight macam ni saya dah bagi tahu, dia tak ada macam palang tu. Okey, untuk spotlight jenis ni dia tak ada palang. So dia terus bulat besar. Dan spotlight ni dia punya watt memang tinggi lah. So kita test kat luar kejap, kita tengok macam mana test lampu untuk spotlight ni. Okey, sekarang kita nak test motor ni. So motor ni sisi besar, so saya malas nak bawa. Memang saya tak pandai nak bawa, takut apa-apa jadi. So sekarang kita tengah test lampu customer ni. Okey, so macam yang anda lihat, saya nak buat leveling ni. Okey, so kita kena leveling yang betul-betul ni. So kita dah masuk balik ke dalam. Okey, so anda nampak waktu kita test tadi spotlight ni macam mana kat luar. Okey, so nampak spotlight ni dia tak ada apa orang kata level. Okey, dia tak ada level. So kita kena adjust cun-cun ngam-ngam supaya tak kena orang berlebihan. Contohnya 50-50 kan, mata pengguna lain yang kena. Okey, so benda tu dia kena win-win situation lah. So kalau nak win-win, motor kena dalam 40 ke 30%, rendahkan lagi sikit untuk spotlight jenis macam ni. Okey, dan lagi satu, spotlight jenis macam ni sebenarnya paling elok, paling sesuai, dia kena letak dekat atas. Okey, dia kena letak kat atas untuk dapat point view dia yang cantik. Okey, so kalau letak kat bawah ni dia jadi macam susah sikit kita nak adjust, dia nak dongak. So yang ni kita dah dapat kan, orang kata 30-70 lah. Okey, customer dapat 30%. So kalau kata dia tak puas hati, dia boleh naikkan lagi. Sebab customer selalu naik berdua, jadi saya kena rendahkan lagi. Okey, kebanyakan spotlight macam ni dia tak ada mode, dia hanya ada on off. Okey, dan dia kena buat wiring sikit, sebab dia tak boleh ikut follow wiring dia yang betul. Okey, so itu saja untuk customer saya daripada Kelang ni, Jalan Kebun. Okey, so pada anda luar sana yang berminat nak berurusan dengan saya, macam saya bagi tahu, pemasangan dengan saya mengikut spesifikasi. Okey, tidak potong wire, tidak curi current. Jadi jika berlaku masalah, dia hanya berlaku pada aksesori. Dan untuk motor yang under warranty, tak ada masalah untuk buat pemasangan dengan saya. Okey, saya tak adalah kata saya bagus, saya pakar ke apa, tapi
Kerja saya tahu. Saya punya kerja bahagian electrical. Okey. So itu saja. Jadi anda boleh kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey. Ciao.